dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Malam itu hutan seakan menahan nafas. Selepas apa yang Man dan Tok Aki nampak di pintu lorong itu, gerbang gelap yang terasa hidup, mereka berdua pulang dengan langkah berat. Tapi malam tak melepaskan mereka begitu saja. Sebaik saja sampai di halaman surau lama, angin yang tadi mati tiba-tiba bergerak perlahan. Bukan angin biasa, tapi angin yang bawa sesuatu. Bau tanah basah yang sepatutnya wangi selepas hujan, malam itu bertukar jadi hamis. Macam bau kain kafan yang dah lama ditanam, tapi digali semula. Tok Aki berhenti berjalan. Dia ikut kita, gumam Tok Aki tanpa berpaling. Man kaku. Nafasnya tersekat. Dia cuba mencari dari mana datangnya perasaan di berhati itu. Dari semak, dari arah surau, atau dari belakang tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, sesuatu ketawa perlahan. Bunyinya nipis, tersangkut-sangkut, macam suara kanak-kanak, tapi ada seraknya. Seolah-olah dia sedang cuba meniru ketawa manusia, tapi tak betul. Man tersentak Tok Aki. Suara apa tu? Tok Aki tidak jawab. Dia sekadar mendongak memandang ke arah bumbung surau lama. Man ikut pandang. Tiada apa. Tapi ketawa itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, lebih panjang. Man meremang seluruh badan. Dia tak tahu kenapa. Tapi ketawa itu bunyinya salah. Ketawa sepatutnya ada naik turun, ada lenggok, ada nafas. Tapi ketawa itu rata, kosong. Dan bunyinya seolah-olah dilemparkan dari dalam batang pokok atau dari perut tanah. Tok Aki menggenggam tasbih di tangan. Man, jangan pandang belakang, katanya perlahan. Man membeku. Sebab arahan itu sendiri sudah cukup untuk membuat bahagian belakang tubuhnya terasa seperti ada sesuatu berdiri di situ. Ketawa itu berhenti, diganti dengan bunyi lain. Bukan kanak-kanak, bukan orang tua. Macam dua suara bertindih. Macam dua makhluk bercakap serentak. Tok Aki mula membaca sesuatu dari dalam hati. Bibirnya bergerak cepat, tapi suaranya hampir tak kedengaran. Man cuba fokus pada itu, supaya dia tak terdengar suara pelik di belakang. Tapi suara itu menyusul lagi. Man terpaku keras, itu suara Amran. Atau sesuatu yang sedang cuba meniru suara Amran. Tok Aki cepat menarik lengan Man dan membawanya masuk semula ke dalam surau. Pintu kayu surau itu ditarik perlahan, bukan ditutup rapat, tapi dibiarkan renggang sedikit. Tok Aki mengambil sebatang lampu minyak, menyalakan ia, lalu meletakkannya di tengah surau. Man, dengar cakap aku. Apa pun bunyi kau dengar nanti, jangan jawab, jangan gerakkan kepala. Jangan peduli walaupun dia panggil nama kau. Man mengangguk tanda faham. Belum sempat Tok Aki menyambung kata-kata, sesuatu mengusap bahagian luar dinding surau. Seolah-olah kuku panjang sedang melorek kayu. Suara itu berpusing keliling surau. Ada masanya ia laju, ada masanya ia perlahan. Seolah-olah makhluk itu sedang mencium dinding, mencari celah masuk. Tok Aki duduk bersila. Man ikut. Ketawa itu datang lagi. Kali ini lebih jauh. Macam dari puncak pokok besar di luar. Bunyi ketawa muncul. Tetapi ia bukan ketawa gembira. Ia ketawa yang cuba mengajak seseorang atau menguji ketakutan seseorang. Surau yang selama ini jadi tempat orang kampung berlindung, malam itu terasa jauh lebih sempit dan gelap. Tiba-tiba, pintu surau bergegar kuat, seolah-olah sesuatu melanggar dari luar. Hentakan yang terlalu kuat.
Lampu minyak terpadam seketika sebelum menyala semula. Man hampir menjerit. Tangan Tok Aki lekas menutup mulutnya. Tok Aki berbisik di telinganya, dia tak boleh masuk kecuali kita panggil. Dari luar, sesuatu memijak tanah. Berjalan pusing mengelilingi surau. Perlahan, berat, tapi tidak seperti langkah manusia. Suara itu memanggil lagi. Man, Tok Aki, buka pintu, sejuk kat luar ni. Suara Amran. Serupa. Satu-satu bunyinya. Seolah-olah Amran berdiri betul-betul di hadapan pintu. Tapi Man pernah dengar Amran menangis. Man pernah dengar Amran gelak bila memancing. Dan suara ini tidak ada jiwa manusia di dalamnya. Tok Aki berdiri perlahan. Dia mengambil sebatang rotan yang digantung di sudut surau. Man, katanya perlahan. Kau nak tahu kenapa ketawa dia salah bunyinya? Man tak mampu jawab. Sebab itu bukan ketawa, sambung Tok Aki. Itu bunyi bila benda tu tahan nafas. Sebab dia cuba kekang diri dari menunjukkan rupa sebenar. Suara di luar tiba-tiba berhenti. Tenang. Kosong. Diam itu lebih menakutkan daripada ketawa tadi. Kemudian, sesuatu merangkak di atas bumbung. Bunyinya kasar, berat, seolah-olah kuku panjang sedang mencengkam setiap genting. Man menekuk kepala. Tok Aki menggenggam rotan erat-erat. Makhluk itu berhenti betul-betul di bahagian tengah bumbung surau, tepat di atas tempat Man duduk. Tiada bunyi, tiada suara. Hanya degup jantung Man sendiri yang semakin laju. Tiba-tiba, makhluk itu ketawa lagi. Tapi kali ini bunyinya betul-betul tepat di atas Man. Seolah-olah ketawa itu menetes dari celah genting ke atas ubun-ubunnya. Tok Aki bersiap-siap membaca sesuatu. Man memejam mata. Sebelum bacaan Tok Aki sempat disempurnakan, makhluk itu bercakap. Kali ini dengan suara yang membuat darah Man membeku. Suara dalam, serak, terlalu besar untuk datang dari tubuh manusia. Jangan tutup pintu tu. Man menggigil. Pintu surau yang separuh terbuka itu tiba-tiba bergerak sendiri. Perlahan-lahan, seolah-olah ada sesuatu yang cuba menolak dari luar. Tok Aki cepat mengetuk lantai dengan rotan itu sambil melaungkan satu kalimah kuno yang Man tak pernah dengar seumur hidupnya. Serentak dengan itu, makhluk di atas bumbung menjerit. Bukan marah, bukan sakit, tetapi jeritan renyah yang kedengaran seperti dua suara lelaki dan wanita bertindih. Aki. Kayu berderak, debu jatuh, dan suara itu hilang. Tiba-tiba semuanya kembali senyap. Tok Aki menghela nafas berat. Man, suaranya tenggelam. Kita bukan lagi berdepan dengan Amran yang sesat tu. Kita dah masuk dalam permainan sesuatu yang jauh lebih tua dari dia. Man menelan liur. Tok Aki? Apa benda tu? Tok Aki memandang pintu surau yang masih renggang itu. Apa saja yang ketawa tadi bukan makhluk dari sini. Dan malam kembali gelap.